Tis, berapa lama you duduk sini? Macam mana datang? Apa dia orang buat? Assalamualaikum. Saya duduk lama sini itu 7 tahun ini macam. Sekarang saya ada kod, bas saya punya bini tak ada kod dia ada. Oh, tak ada kad dah? Tak ada kod dah. Sekarang saya punya bini itu baby sudah jatuh. Oh, okey. Ini tak ada kod. Bagi itu klinik, hospital ini macam susah sikit. Itu tak ada ini Kad, tak ada kod itu pasport susah sikit. Susah sikit. Macam. So, dia orang mai sini 7 tahun, dia orang chop, only chop. Only saya ada kod. Renew, only renew. 3 years renew. 3 years ya. Sekarang you mau renew ke you mau minta kad? Saya mau itu minta kod ini saya punya bini. Dia orang cakap apa? Ya sekarang dia cakap itu you tak ada interview, tak ada bagi masuk. Oh. Mana dia tak bagi kad lagi? Ya, tak ada. Mana dia takkan bagi kad lagi? Mana dia ada kad, ini dia tak ada kad, anak baru gugur. Dan dia orang tak boleh nak buat apa duduk di sini. Ini baby sudah jatuh itu dia. Tu 5 bulan. 5 bulan. Ya, sudah betul. Ni, hampa kena tahu bahawa ni lah masalah dia orang ni. That does not enjoy it. Dia cakap apa? Dia cakap itu saya tunggu lama. Berapa lama? Ini 8 tahun ini macam 8 tahun semua. Nampak dia ni, dia kena tangkap. Siapa yang buat harassment dekat dia ni? Ingat UNHCR. Ini penindasan 16 tahun. Assalamualaikum. Saya duduk itu 7 tahun sini. Saya ada kod, but saya punya bini tak ada kod. But dia before dia ada presiden, dia itu ada itu baby, but baby itu 5 bulan sudah jatuh. Ya ini tak ada kod, ini hospital bagi susah itu semua ada susah sini. Kerja ada kerja part time kerja, but ini tak part time. Itu mekanik. Tinggal itu Ampang. Itu 4 kali ini 5 kali ini macam. This year alone berapa? First time? Ini this year first time Maria. Last year itu 4 times. 4 time. So what is the result of 4 times appointment last year? What happened? Itu mari sini dia tak ada itu allowed bagi itu masuk. Langsung awak datang 4 kali tapi mari sini, tak pernah dapat jumpa dengan wakil UNHCR di dalam. Macam mana dapat appointment itu? Siapa yang bagi? UNHCR bagi tarikh. Dia bagi tarikh tapi awak datang, awak tak dapat jumpa. Mari sini lagi itu tak ada bagi masuk dia lagi itu suruh tengok. Baby ni sakit. Abang tengok walaupun dia sakit, dia terpaksa bawa mai ke sini. Dia ada pada Afghanistan. Baby sakit pun kena mai di sini. Tunggu di sini. Tunggu di luar pula. Abang tengok depa tunggu ni di tengah-tengah panas macam ni. Ini ke UNHCR? UNHCR operasikan layan manusia ni yang hampa duk cerita tentang kemanusiaan, human right. Ni ke human right? No human right. UNHCR no human right. Discriminate kepada human. Dia orang ni lah yang buat penindasan kepada manusia ni, yang dia orang bercakap tentang human right tapi dia orang tekan. Hampa tengok baby panas, orang tua-tua hampa tengok wheelchair, duduk atas wheelchair, baby berdiri tepi jalan. Yang ni kah kemanusiaan? PBB layan manusia ni berdasarkan human right kah macam ni? Ini bukan human right, ini discrimination terhadap manusia. Apa tengok semua ni?